subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Selamat menonton. Sayur labu masak lemak. Mula-mula tumis bawang putih dan merah. Masukkan sayur labu dan labu air. Kemudian tambahkan air. Tambahkan 1 biji telur. Potongan tahu telur. Tambahkan santan. Garam dan penyedap makanan. Sayur simple kesukaan keluarga. Guys, jomlah cuba resepi mudah ni dan jadikan idea jualan korang kek. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.